Aku nak tanya korang lah betul ke Johor Darul Takzim ni tim bola sepak yang betul-betul power ataupun sekadar jago kampung? Ramai dah yang mula mempersoalkan kredibiliti JDT lagi-lagi dekat luar Liga Malaysia. Mungkin game malam ni menentang tim daripada Jepun iaitu Vissel Kobe boleh menutup mulut-mulut yang mengkritik performance JDT dekat luar Malaysia ni. Jom kita sembang sikit sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Kalau nak cerita pasal performance JDT dalam Liga Super Malaysia, ini dah bukan tahap selesa dah ni. Ini dah tahap kau punya selesa tu sampai kau duduk dekat hotel 5 star baring dekat tilam katil paling empuk lah dekat dunia ni. Itu tahap selesanya JDT sekarang dekat Liga Super. 16 perlawanan dimainkan, semuanya menang guys. Kalah pun tak ada, seri pun tak ada. Tapi kalau tengok dekat SCL Elite, JDT sekarang agak struggle dekat tempat ketujuh. Kalau diorang kalah malam ni, ada kemungkinan besar yang diorang tidak akan bermain di round of 16. So, ini adalah satu benda yang agak memuskilkan pasal Johor Darul Takzim. Kenapa dekat luar Malaysia tak berapa nak perform? Kau tengoklah recent games JDT menang 1-0 dengan PDRM dekat Piala Malaysia. Lepas tu bantai Immigration 5-0. Tiba-tiba kalah dengan Sunfresh. Yang ini kalah dekat SCL Elite. Sama juga cerita dengan bulan yang sebelum. Menang 2-0 dengan Kuching. Tak dapat menang dengan Shanghai Port. Kemudian menang 5-0 dekat FA Cup final tau. Bukan quarter final. Bukan biasa-biasa, ini final tau. Menang 5-0. Okey, lepas tu menang pula 4-0 dengan Kuala Lumpur. Lepas tu bulan yang sebelum lagi menang 2-1 dengan JDT, menang 7-1 dengan Melaka. Okey, kat sini menang 2-0 tapi tengah-tengah bila masuk je SCL Elite kalah pula dengan Melbourne City 2-0. Sebab itulah ramai yang cakap JDT ni syok sendiri. Okey, juara kampung, jago kampung. Dekat Liga Malaysia kau power, tapi dekat luar kau tak ada apa. Okey, so JDT bagi aku sebenarnya bukan Liga jago kampung. Sebenarnya diorang boleh bermain lebih baik. Okey, diorang boleh perform sebenarnya, tapi tak tahu kenapa SCL Elite season ni macam masih kurang menjadi. Mungkin disebabkan tak ada diorang punya MVP lah, of course, Arif Aiman, ataupun bertukar-tukar player. Kejap player ni tak ada, lepas tu banyak beli player baru. So nak build chemistry dalam short amount of games, mungkin itu yang menyebabkan JDT sekarang berada di tangga ketujuh. Tapi lupakan itu semua, JDT sekarang ada tugas besar. Diorang akan berlawan dengan tim yang sangat-sangat power daripada Japan, which is Vissel Kobe. Diorang akan berlawan lebih kurang less than 2 hours daripada video ni aku shoot lah. Okay, at the same time, Buriram United juga akan berlawan dengan Shanghai Shenhua. Okay, kita mengharapkan yang JDT akan menang dan Buriram akan kalah so that JDT boleh naik lagi tinggi lah. Okay, sebab sekarang JDT kalau stay dekat nombor 7, next round dia akan jumpa tim yang berada di nombor 2 which is Vissel Kobe. Kalau diorang jatuh ke tempat ke-8, diorang jumpa tim yang tempat pertama. Kalau diorang naik tempat ke-5 ataupun tempat ke-6, mungkin lebih senang lah opponent untuk round of 16 nanti. Itu saja guys pasal JDT. Korang komen pendapat korang dekat bawah dan macam biasa nak support we bro, tekan butang follow.